Nabi kata kepada sahabat, nak tak aku nak bagi tahumu bi khairi a'malikum, amalan yang terbaik. Nabi nak bagi tahu sahabat tapi dengan cara tanya soalan. Nak tak aku nak bagi tahumu amalan terbaik, bahkan azkaha, amalan yang paling suci di sisi Tuhan kamu, wa arfa'uha, dan amalan paling tinggi darjahnya, amalan paling suci, amalan paling tinggi darjahnya di sisi Allah. Bahkan Nabi kata lagi, amalan ni lebih baik daripada kamu sedekah emas dan perak. Ni. Bahkan Nabi kata lagi, amalan ni lebih baik daripada mu jumpa musuh, kamu pancung musuh kamu dalam peperangan, ataupun musuh pancung leher kamu mati syahid. Amalan ni lebih baik daripada mati syahid tu. Oh, sahabat tanya, wa ma zaka ya Rasulullah, apa amalan tu? Nabi kata, zikrullah, berzikir pada Allah. Besarnya zikir. Jadi jom untuk hidupkan hati kita, untuk hidupkan roh kita, hubungan kita dengan Allah. Jangan baca Quran saja. Sebab orang kita ni suka baca Quran. Lepas tu bulan Ramadan, dia lagi banyak baca. Lepas tu lepas Ramadan, dia tak baca. Zikir pun tak. Kita takut dia sebenar tu hati dia dah mati. Jadi biasakan diri kita dengan zikir pagi, zikir petang, dan zikir mana-mana lah. Zikir lepas pakai baju, zikir nak masuk masjid, zikir nak keluar masjid, zikir nak masuk tandas. Semua itu menggambarkan kita adalah orang beriman. Itulah ciri-ciri orang beriman, iaitu zikran katsira, berzikir banyak. Dan faedah yang paling besar kita berzikir pada Allah, saya sebut satu faedah yang paling besar di sisi Allah bila kita berzikir. Apa dia? Allah kata, fazkuruni azkurkum. Ingatlah pada aku ingat padamu. Mana lebih besar? Kita ingat pada Allah ke Allah ingat pada kita? Subhanallah. Allah, Tuhan ingat pada kita. Hanya kita zikir pada dia. Cuba bayangkan kalau Perdana Menteri selalu ingat pada kita. Hebat tak kita? Hebatlah. Ini Tuhan ingat. Jadi jangan lupa berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Jangan lupa zikir pagi dan petang.